Apakah hukum buruk sangka? Hukum buruk sangka ini ada kalanya dibolehkan. Bila kita tengok orang tu pakai topeng, bawa tangga, cokeh pintu bilik rumah orang, tapi tak tengok ambil barang lagi, kita baru lalu dengan kereta. Faham? Kita pun kabur curi. Tu buruk sangka. Boleh? Boleh. Ada dalil. Biasa pakai topeng bukan nak pergi tahlil. Faham? Masuk kot tikar, sandar tangga, tunggu dengan roba kot belakang. Faham? Biasa curi tau. Takkan nak pergi baca Yasin. Itu panggil sangka yang buruk tapi yang tidak berdosa. Yang kata sangka buruk satu lagi haram. Mana? Kita tengok orang duduk kat pintu pagar rumah orang, esok pun kita cerita ni nak curi malam. Sangka itu sudah buruk, tidak ada dalil nak buat jenayah. Boleh jadi dia nak curi, boleh jadi tunggu tuan rumah turun. Maka kita beri dalam Islam kena beri sangka yang baik dulu. Husnuzanni. Tak boleh sangka buruk. Faham? Jadi sangka buruk orang ini perangai yang tak baik, banyak dosa. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Dalam Quran kata sungguhnya sebahagian dari sangkaan tak elok kamu itu membuahkan dosa pada hari kiamat. Menunjukkan ada juga sangkaan yang betul.